Okey guys, ada 5 perkara menarik yang wajib anda tahu. Kenapa perlu anda guna? Ini dia, Tahan Pavilion Shelter Tent. Let's go. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Alan Hussein Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey guys, kepada siapa yang baru singgah ke channel saya ini dan masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe, like, share and komen video-video saya guys. Okey guys, untuk video kali ini saya nak kongsikan dengan anda salah satu tent brand yang sedang meningkat naik dekat Malaysia ni. Dia dah mengeluarkan tentnya, iaitu Tahan Pavilion Shelter Tent. Yang paling best untuk tent ni, dia 2 dalam 1. Dia boleh guna untuk shelter dan dia ada juga cabin tent. So, nak tahu lebih lanjut tentang tent ni, jom saya buka satu persatu. Lepas tu saya akan tunjuk cara pasang dan saya akan review tent ni untuk anda. Okey guys, untuk Tahan Pavilion Shelter Tent ni, dia datangnya dengan beg macam ni lah. Bagnya color hitam dan talinya color orange. Memang nice, color yang kombinasi yang sempurna orang kata. Memang menarik sangat. Bagnya memang waterproof dan beratnya lebih kurang 10.3 kg sahaja. Dan dalam ni dia ada inner layer, dia ada outer layer. Lepas tu dia ada peralatan-peralatan lain lah. So, nak tahu apa yang ada dalam ni? Jom kita tengok. Okay guys, sebelum saya buka beg ni, kita tengok dekat sini. Dia ada gambar ni kan, Tahan Pavilion Shelter Tent. Dekat sini dia ada instruction dan juga sedikit gambaran lah tentang kemah ni. So dia ada bentuk kemah, lepas tu inner dia, lepas tu kat sini dia ada tulis 3 hingga 4%, PU 3000mm, lepas tu UV 50. So memang waterproof dan orang kata tahan panas lah. Alright, kita buka yang ni dulu. Dia buckle macam ni lah. So dekat sini dia gulung sekali dengan inner dan outer ataupun dia punya cabin tent tu. So saiz ni color hitam dengan orange lah. Alright, so tak apa, nanti kita akan buka, kita akan tunjuk cara pasang. Kita tengok berapa banyak pull yang ada. So ini lebih kurang 2. Okay, 2 dia jenis cantum-cantum gitulah. Okay, jenis cantum macam ni kan. Okay, alright. Okay, yang ni dia punya orang kata frame dia tu. Pull yang panjang untuk frame dia. So ada 1, ada 2. Okay, seterusnya ini dia punya pack. Pack dia bagi yang panjang ni macam ni. Ada 2. So ada lagi pack yang kecil-kecil ni. Ini lebih kurang berapa 2, 4, 6, 8. Alright. So ada tali ni, tali yang biasa macam ni. Alright. Ada juga yang puli rope ni kan. So sangat berguna jugalah yang ni. Okey, kosong, tak ada apa lah. Ini bag dia. So ini sahaja yang dalam bag. Jadi let's go. Kita nak pasang ni pavilion ni. Okey guys, yang pertama kita hamparkan dulu kita punya shelter ni. Okey. So yang penting apabila anda berada di campsite, anda cari dulu kedudukan mana anda nak pasang kemah. So nak menghadap mana? Nak sungai ke, menghadap laut ke, menghadap gunung ke, ikutlah cara anda. So cari kedudukan dulu, baru kita hamparkan dan baru kita pasang. Okey, yang ni dia punya inner lah ni. Dia punya cabin tent. So yang ni besar ni. So dia ada 2 Satu shelter, satu lagi cabin tent. Kita pasang shelter dahulu. Alright, kemudian kita ambil dia punya pull yang panjang ni. Dia ada 2. So kita buka dulu dia punya pull panjang ni. Dia punya frame lah, rangka-rangka dia ni. Dia punya rangka ni pun besar
pool dia. Bukan jenis halus yang kecil tu. Memang sangat tahan lah. So kita masuk dalam slot yang warna oren ni. Dia dah siap tanda dah. Dia dah ada line 2 ni oren. So kita masuk je dalam ni. Okay, pelan-pelan lah. Masukkan. Ada 2 orang okey lah. Ada seorang. Kita kena pelan-pelan lah buat. Okay. Tapi tent ni dia boleh je pasang seorang. Cuma dia makan masa yang agak lama sikit lah. Okay guys, lepas kita dah masuk pool ni dengan rangka ni, so dia ada tali bawah ni tau. Kita jangan confuse, dia ada 2 tali kat sini. Ini untuk kita nak pack bagi kembang. Yang ini bawah ni. So kita masuk lubang yang pertama ni lah. Right. Okay, dia ada tali dah siap kat sini. Macam ni. Sama juga masuk sini dan masuk ujung sana. Right. So sama juga lagi satu. Alright. Siap. Dekat sini juga saya nak maklum, dia ada tali ni siap. So memudahkanlah kita untuk kita nak tegang dan nak tarik. Lepas tu kita boleh pack lah. Kita naik dan kita pack. Kita naikkan. So kita buka lah. Kembangkan macam ni. Lepas tu kita start pack. Kita tengok kedudukan dulu. Kedudukan kemah mana kita nak pasang. Macam saya menghadap sini lah. Alright. So kita pack dulu lah supaya dia tak lari. Cabaran dia kalau angin kuat, dia akan jatuh macam ni lah. So kita kena cepat tarik untuk main pool di depan. Okay, main pool ni. So yang ni kita kena pakai pool yang tadi tu. Lepas tu kita akan tarik tali lah dan kita pack supaya dia lebih kukuh. Kebiasaannya main pool ni kita akan buat A-shape. Tapi untuk kali ni dia ada satu. Kalau untuk nak lebih lagi kukuh, mungkin anda boleh pakai tali sendiri, puli sendiri untuk kita buat A-shape lah. Untuk ni saya pasang satu sahajalah sebab dia dah bagi satu untuk depan dan belakang lah. Okay guys, untuk tali ni dia ada bagi 4. So yang ni kita akan pasang di setiap penjuru lah. Dia ada kiri dan kanan. So kita pasang tali, lepas tu kita tarik pack lah. Dia tak terlalu jauh sangat lah, rendah je. Jom, saya nak pasang 4-4 dulu. Okay guys, saya dah siap pasang dia punya shelter ni, Pavilion Shelter Tent. Ni shelter dulu. Sebenarnya shelter ni kita boleh guna untuk kita nak tempat berteduh kan. Tak semestinya kita camping, untuk kita nak piknik ke, berkelah ke, ataupun yang paling bestnya dia boleh 2 dalam 1. Satu kita untuk buat common area. Lagi satu kita boleh jadikan dia sebagai kemah lah. Nanti kita akan pasang cabin tent kat dalam ni. Dan lagi satu yang paling specialnya, kalau kita buat car camping, kita guna camping guna kereta kan, so kita boleh guna shelter ni juga. Maknanya kita akan tarik satu pool, main pool ni dekat depan, dan belakang tu kita boleh connectkan dia dengan kereta, ataupun kita boleh carilah magnet punya pack kan. So boleh tarik dengan kereta dan terus pasang di, orang kata, di belakang kereta tu. Dijadikan macam car camping lah. Untuk Pavilion Shelter Tent ni juga, kita tengok kat sini warna hitam dan warna oranye lah, memang matching lah macam saya bagi tahu tadi kan. Memang cun-cun, dia menyelah dia warna oranye ni. Dia punya outer layer, so waterproof lah. Dan dia punya ketebalan pun lebih kurang 3000 mm. Kita tengok kat dalam ni, dalam ni dia ada silver coating. Silver coating ni tahan panas lah. Bila kita duduk kat dalam ni tak adalah bahang-bahang sangat. Nampak silver coating dia cantik lah, menarik. Nampak dia punya jahitan pun kemas. Lepas tu dia ada juga ni, dia punya, orang kata apa, cakok-cakok ni kan. Dia punya lubang ring, O-ring ni. So nanti yang ni untuk cabin tent lah. Tinggi dia lebih kurang 2 meter. So macam saya masuk dalam ni kan, tak perlu menunduk-nunduk lah. Nampak kita berjalan kat sini. Okay, tak perlu nak tunduk, tak ada. So kita just berdiri sahaja masuk. Dia punya luas pun selesa lah. Memang selesa. Kalau kita pasang untuk jadikan common area, kita letak
meja, kerusi, so sesuai. Dan untuk kali ni memang saya akan set up dengan cabin tent. So sebentar lagi saya akan pasang cabin tent juga. Nak tahu cabin tent tu dia punya rupa dia macam mana, so kena tengok video saya sehingga akhir guys. Okay, macam tadi kita tengok dia punya frame dia kemas. Okay, bentuk dia lebih kurang macam cengkerang lah. Cengkerang gitu. Lepas tu dia ada juga logo tahan belah sini. Dah nama pun tahan, memanglah tahan lah. Tak perlu diragui lagi. Ini sahaja untuk shelter dulu saya pasang secara fizikal untuk gambaran anda. Alright, jom kita pasang cabin tent pula. Okay guys, dah selesai kita pasang shelter dia. Jom kita pasang dia punya cabin tent. Nak masuk ke dalam kan. So dia mudah saja, kita buka-buka ni. Tadi kan dia lipat dua kan, satu outer dan satu inner lah. Ini dia punya cabin tent lah. Dia mudah saja, just kita hook saja, cakok-cakok kat lubang o-ring tu. Kita masuk dalam, kita tengok. Lagi satu saya nak cadangkan lah kepada anda, kalau anda rasa kurang selesa nak terus pasang dia punya cabin tu, sebab bawah dia takut air serap masuk kan, sebaiknya anda pasang dia punya ground sheet terlebih dahulu, lepas tu baru pasang dia punya cabin tent ni lah. Kalau tak nak pun tak ada masalah, terpulang pada anda nak pasang macam mana kan. Alright, jom kita pasang ni dulu. So kita tengok dia punya kat bawah ni dia ada klip ni. Alright, klip ni just kita klip dekat 4 penjuru ni sajalah. Dia ada siap-siap tu. Okay, macam ni. Nanti kita adjust lah dia nak tarik tegang tak tegang semua tu kan. Kita klip sahaja dulu. Okay, pasang klip ni. Okay, lepas tu kita tarik lah, bagi tegang sikit. Side belah sini. Naik yang sini dulu. Cekok je masuk. Dia macam ni, bentuk macam ni. Just kita masuk sahaja. Okay, macam ni. Masuk daripada tengah dulu. Okey. Alright, siap cabin tent dalam ni. So nanti kita akan review, masuk ke dalam, kita tengok dia punya keadaan dia macam mana. So keadaan dia macam ni. Jadi kita tengok dari segi luaran dia, just kita cakok-cakok saja, hook saja dekat sini. Depan belakang dia ada pintu depan belakang juga. So kita tengok, kita buka dulu. Alright. Macam tadi saya bagi tahu, kalau kita ada lapik apa orang panggil ground sheet, kita boleh lapik lah. Kalau tak ada, kita macam ni sahajalah. Alright. Buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok kat sini pun dia ada 2 layer. Dia ada mesh dan juga ada macam ni lah. So material dia macam ni, tebal juga dia punya kain ni. So yang paling okey bila keadaan dia ni, cabin tent dengan shelter ni, dia jauh, dia ada ruang jauh. Kalau hujan maknanya dia tak senang serap lah. Kalau dia macam dekat macam ni, dia senang serap masuk. Tapi dia jauh, maknanya dia akan kena atas ni dulu, baru dia akan jatuh ke bawah sini. So keadaan dia jauh macam ni, ada ruang ni, baguslah untuk kita. Kalau hujan apa semua, kita tak risaulah. So dia ada 2 zip macam ni. Alright, 2 zip macam ni. Jadi kalau kita nak gulungkan, so kita gulung, boleh gulung lah. Mesh ni pun kita boleh gulung, ataupun kita boleh gulung juga yang layer kat dalam ni lah. So kita gulung-gulung-gulung, kita just hook sahaja. Ni untuk kita nak buka lah, kalau kita nak dapatkan pengudaraan yang lebih cemerlang gitu. So tak adalah panas sangat kalau kita duduk dalam kemah. So kita boleh cakok sekali ni. Alright. Okay, dari segi keluasan dia, panjang ni 330 cm, dia punya lebar 142 cm. So 330 boleh muat lebih kurang 4 orang. 2 orang dewasa, 2 orang kanak-kanak, just nice. Kita boleh baring, kita boleh tidur macam ni lah. Okay, kita boleh baring, kita tidur berhadapan macam ni lah. Macam saya share gambar kat sini, boleh tengok keadaan tidurnya macam mana. So dia punya ground pun tebal. Jadi mungkin susah untuk serap air. Tapi kalau nak lagi orang kata proper,
letak ground sheet lah. Ni brand tahan. Kita tengok sini, tinggi dia lebih kurang 5 cm lah. So nak dapatkan detail, boleh dapatkan di tahan outdoor. So tilam dia pun just nice ni. Ini kita buka satu side sini. Kalau kata nak tidur 2 orang, kita boleh tidur sebelah sini lah. Ngam-ngam lah. Alright. Siapa yang panjang dia lebih kurang 170 tu, mungkin kaki akan terlebih lah. Tapi kalau untuk kita nak tidur 4 orang, kita boleh beli 2 tilam ni. Ya, boleh letak kiri dan kanan lah. Kita pasang 2 untuk 2 orang nak tidur. Sini, side sebelah sini kita boleh letak barang. Kalau kata nak pasang penuh untuk tilam ni, maknanya dia ada attach kat sini lah. Ni. Nampak? Dia ada attach ni. So, ngam-ngam full untuk satu tent ni. Selesa lah, memang selesa. Selesa sangat-sangat lah pakai tilam ni. Mudah. Tak perlu kita buat tilam yang tebal-tebal tinggi-tinggi. Ini untuk orang kata camping yang simple sahaja. Kat sini kita tengok ada juga dia punya pintu dia. Boleh kiri kanan. Buka-buka ni angin terus masuk. Okey. So kita boleh buka lah. Kalau nak lagi pengudaraan, kita boleh pakai mesh pun boleh. Kita tengok lah kita nak set up macam mana dan kita gulung. Tak jadi masalah untuk itu. So kita boleh dapat dari segi air ventilation, pengudaraan dia kiri dan kanan, depan belakang semualah. Ini atas dia mesh ya sahaja. So dia tak ada macam tutup layer macam ni lah. Inner layer ni kan. So dia macam ni. Kalau hujan direct, maknanya dia jauh lah dengan kita punya shelter tu. Okay. So angin pun lebih masuk, pengudaraan pun lebih masuk lagi cun lah. Alright, tak panas dan tak ada rasa bahang sangat untuk berada di dalam. So dia simple macam ni, sesuai untuk family yang kecil, 2 dewasa dan 2 kanak-kanak. Oh, poket banyak. 1. Okey, lepas tu ni ada lagi 2 poket. Belah sini pun ada lagi 3. Dan sini 4 poket ni boleh lah kita nak letak handphone ke, wallet ke, apa-apa barang saja, torchlight ke apa segala, boleh simpan dalam ni lah. Dekat atas kita tengok kat sini dia ada hook juga, cakok ni. Boleh kita nak gantung lampu ataupun kipas. Okey, dia ada 2 side lah, sini 1 dan sebelah sini 1 lah. Okey, ini untuk dalam ni. Keadaan dia macam ni. Okey, itu saja yang saya dapat kongsi dengan anda. Jom kita nak round lagi sekali. Okey guys, selesai cabin tent. Dah tengok dah dalam macam mana. Siapa yang family yang kecil, 2 dewasa, 2 kanak-kanak ataupun 3 orang dewasa pun muat lah dalam ni. Kalau 4 dewasa tu agak sempit sikit lah. Ini just untuk 2 hingga 4 orang untuk tent ni lah. So dekat ruang depan ni kita tengok ada lagi ruang kat depan ni. Kita boleh buat common area, kita boleh letak barang, kita boleh buat tempat makan pun boleh. Dan sebelah sana pun maknanya ada 2 side lah, depan dan juga belakang kita boleh letak barang. Dia ada 2 ruang. Kita nak jadikan sana pintu depan ke pintu belakang ke, terpulang kepada anda. Just nice untuk orang kata camping yang simple. So tak perlu bawa barang banyak-banyak, tak perlu orang kata setup yang orang kata beria-ria sangat kan. Ni untuk yang simple, boleh guna pavilion shelter tent ni. Okay guys, apa yang menarik tentang kemah ni ada 5. Yang pertama, dia berbentuk vertikal, panjang. Lepas tu dia orang kata boleh bergerak bebas. Dia tak terlalu sempit lah. Dan dia lebih selesa. Bila kita berada di dalam ni, pergerakan bebas. Tak ada sempit, tak ada sendat ke apa ke. So itu kelebihan yang pertama. Okay guys, perkara menarik yang kedua, memandangkan Malaysia ni cuaca tak menentu, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan kan. Tapi bila cuaca panas, tent ni boleh menyelamatkan anda. Ada 2 pintu menggunakan mesh ni. Ini saya dah gulung-gulung. Lepas tu mesh kat atas ni lagi, pengudaraan lebih menarik. Dan ada lagi 1 pintu ni. Nampak? Kita buka, kita boleh dapat satu pemandangan yang menarik dan juga udara yang keluar masuknya mantap. Okay guys, kelebihan yang ketiga untuk tent ni, dia 2 in 1. Boleh jadi shelter dan boleh jadi tent juga. Kalau kita nak guna shelter, kita tak payah letak cabin tent. Kalau kita nak camping, nak tidur, kita boleh letak cabin tent ni. Multi purpose. So menarik guys, 2 in 1. Nak apa lagi? Okay guys, kelebihan yang keempat, tent ni memang design dia untuk outdoor lah. Kita tengok ala-ala cengkerang gitu kan. Maknanya dia memanjang dan sesuai untuk kita guna untuk outdoor dan sesuai untuk cuaca di Malaysia lah. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Kalau hujan rasanya tak mudah untuk leaking. Memang dia waterproof. Dia punya UV pun mantap. Okay guys, yang menariknya, tahan pavilion shelter tent ni
dia senang untuk dibawa lah. Kita boleh carry macam ni sahaja. Dia tidak melibatkan space yang besar. Beratnya hanya 10.3 kg sahaja. So kalau kita letak dalam kereta pun ada space banyak lagi. Tak adalah orang kata beg yang besar sangat. Senang bawa, sesuai untuk kita nak pergi camping secara simple bersama family kita. Okay guys, secara kesimpulannya dah selesai dah. Secara fizikalnya tahan Pavilion Shelter Tent ni. Peralatan, lepas tu saya tunjuk cara pasang, lepas tu saya review sedikit tentang kemah ni. Kalau anda berminat dengan tahan Pavilion Shelter Tent ni, boleh dapatkan di www.tahanoutdoor.com. Semuanya website kat bawah ni, dan anda juga boleh guna promo kod saya dekat bawah ni. Klik saja link, dapatkan dia punya harga dan grab lah kemah ni. Sesuai untuk 2 hingga 4 orang satu family. So, tunggu apa lagi guys? Jangan lupa subscribe, like, share and komen video-video saya. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Tahan Pavilion Shelter Tent. Mantap.